dalam negara gadah katanya nak pegadah ulama tanya. Hai Darwis ia boh. Kaja kayak apa ma, kaja kayak ma, kaja mantap berupoh ke. Ha? Bek taboh kakak ke. Mantap boh berupoh ke. Nek yah mama ke yang kah nadi kaja kayak apa ma kaja kudi. Dan kaja kayak sampai boleh pukul ma, boleh pukul yah ke. Ba? Bek tua kabu tira. Bek cung. Ia boh Belanda kah anak baju. Bek kayak pelikut ulama lekah. Bek kayak pegahnya buat wakah mandu. Pak dan kahaya tara wakah. Kakak nak pelikut ulama. Ia boh haram jadah memang kah batak anak baju kah. Hanai tu benak kaya tu benak kau. Kakak pegah buat wakah yang buatnya mandu. Bukan pegah boleh pukul mak ke. Tun padip na gamyan. Ha? Tun padip tercipta gamyan. Tun padip na ulama. Dan tun padip na syariat Islam. Baik kayak pegah yang genggang kaja kayak apa ma ke di. Mbak anak ke jiut ke pegah. Mbak kamu baik ke pegah. Ikah kan pajau peng yatim. Kan cemecu alam nanggro, kacu aju. Tapi baik kaja baba ulama, baik kaja pelikut ulama. Mandum kau boleh pukul ma kau wakah. Sebab kada wakah yang berjuang ke pegah. Jadi ni Aceh kawat hai wakah. Alam jadah memang wakah. Ha? Hana kah hargai gop membacu. Tapi kekah yang berjuangnya Wak Man Budi. Berjuang di Aceh le macam hai ia buah saya. Ia buah patak. Ulama ke berjuang, ke berdoa ke wakah. Ha? Nyak selamat ke. Di urung-urung inang balik ke tagun bu. Gejuk ke wakah. Di kamu-kamu mau beli rokok mejuk ke wakah. Pek kapeke yang berjuangnya Wak Mat Budi tok hai ia boh baju. Aram jadah kan pula pukul ma ke. Butruk video kah. Anak baju kah haram jadah. Tantang Acehnya drama kah drawak kah Acehnya. Kapeke wak kamu nyo anak harga di Aceh. Lahir hendak sertifikat. Boleh pukul ma ke haram jadah.